Assalamualaikum. Alhamdulillah baru sampai di masjid Masjid Jami' Matanggerdu. Okey. Agak besar juga kawasan masjidnya. Alhamdulillah dapat kawasan tapaknya betul-betul kat sebelah pentahnya nanti. Alhamdulillah. Okey. Kita set up dulu. Okey, baru sampai homestay. Tadi baru setting kemah. Esok tengok macam mana keadaan dia berniaga kan. Peace. Sampai ke malam Sampai ke malam. Aduh, sebelah aku ada orang berniaga kopi. Masak lah aku ni. Tahu masak pasal apa? Beli kopi sajalah aku. Ni kita nak drop barang sikit. Okay, inilah hasil dia. Tada! Nampak gelap. Pun gelap juga, tak apalah. Alhamdulillah pagi ni daripada subuh tadi kita kumpulkan barang-barang kat sini. Kita terus set up, letak stok. So alhamdulillah siap dah. Madu. Lepas tu stok botani booster balance dengan botani lah. Ni botani. Okay, complete. Kipas ada, sampel madu ada, sampel untuk kita punya jus botani pun ada. Okay, InsyaAllah. Ni perut, ni urat urat. InsyaAllah hari ni macam ini ayam, daging. Okey, so yang mana pun datang, kita akan untuk cuci emas secara percuma. Dan kita ada jualan-jualan rahmah kita. Kita ada, saya nampak kat situ Ada booth Bismillahirrahmanirrahim. Gerai cendol pandan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nampak cendol pandan. Kita ada Pak Mahon. So jangan lupa masak kita sama-sama nanti kita support semua gerai-gerai benda-benda yang baru masuk hari ni. Okay, so alhamdulillah dah sampai petang. Sambutan orang area Krian ni kan, dekat Masjid Matanggerdu ni, alhamdulillah sambutannya syukur alhamdulillah ramai juga. Ni sekarang ni kita tengah menunggu untuk persembahan daripada pelajar-pelajar Tafiz ni untuk nak menyampaikan diorang punya alunan qasidah. Nampak? Tu tengah setting lagi, nampak? On, kasi jalan on. Okey, dengar? Bye. Okey. Jangan tung. Main tung tak ketak tung tak ketak tung tak. Cewa hati tiba-tiba pun kan. Cuba tukar. Tak ada pun, tak dengar pun. Main sikit. Main sikit. Kita tengok dekat-dekat. Baru live. Siapa pengamat? Astaghfirullahaladzim. Ni memang power lah brother ni. Brother ni memang power lah. Memang expert lah. Tengok equipment dia memang padu syahdu punya kan. Okey, ni pada waktu malam.
Start. Hari last kat sini. Ni orang ada yang dah balik rumah petang-petang kan. Tandingan nasyid. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hazama khalana isma' lana ya habibana laka وهزم طلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة. Alright, so alhamdulillah hari ni hari terakhir kita berniaga dekat Bagan Serai, dekat Masjid Matang Gedu. Alhamdulillah hari pertama okey lah, alhamdulillah kan. Tapi kita mengharapkan mudah-mudahan lebih lagi lah hari ni kan. Sebab hari ni hari terakhir. Sebab hari ni dua penceramah bebas yang agak terkenal yang ada. So kami harap waktu tengah peak tu, tengah ramai orang tu, mudah-mudahan sambutan dia okey lah kan. Kami mengharapkan sold out lah. Tapi kalau tak dapat sold out tu, dapat lebih sikit daripada semalam pun okey lah, syukur alhamdulillah kan. Mudah-mudahan. So ni kita boleh lepas siap ambil homestay and then ke tapak masjid. Lepas ada setiap event tu kita tunggu balik lah. Alright, so stay tune. Bye bye. Masih berniaga, masih berniaga, masih. InsyaAllah. Pertama dan selamanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas izin dan itu saya mengalukan ucapan terima kasih kepada saudara Anas kita selaku MC majlis kita sebentar tadi. Juga saya menghormati pengerusi masjid Jamek Matan Jelutong dan juga barisan kepimpinan AJK dan juga agensi-agensi yang terlibat dalam menjayakan majlis pada hari ini. Jadi insyaAllah tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan